Pada korang geng-geng baik beli, ini dia Aveta Nova 200. So apa yang menarik sangat kepada Aveta 200 ni? So apa yang kau boleh nampak kat sini? Dari segi cover set dia, Aveta Nova 200 lagi cantik, sporty dan menawan. Untuk Aveta 160 SE ni pula, biasa je. Okey lah, boleh lah. Okey, untuk perbezaan horsepower dan torque dia pula, untuk Aveta 160 SE, dia menghasilkan 15 horsepower dan 13 Nm of torque. Okey, untuk Nova 200 ni pula, dia menghasilkan 18 horsepower dan 17 Nm of torque. Beza dia 3 je. Kalau korang tengok kat sini, inilah penyebab horsepower dia. Ada winglet. Untuk bermodalkan 500, korang boleh tengok perbezaan seat dia. Untuk seat Aveta 160 ni, biasa je. Sangatlah standard. Tambahan 500 pula, korang boleh tengok seat dia yang sangat premium, cantik, sesuai untuk korang punya jumpa. Perbezaan meter dia pula, korang boleh tengok. Sama je, 500. Korang nak expect apa 500 ha? Okey, untuk bahagian berat dia pula, dua-dua menghasilkan 112 kg. Tapi tak tahu kenapa, motor ni lagi berat daripada ni. Mungkin ada jin apa-apa dalam ni. Kalau korang nak, korang beli dengan saya. Kesimpulannya, dengan bermodalkan 500, tak ada beza pun dua-dua motor ni. Okey? Ayo, fikirkan secara logika. Ayo, duit kamu. Ayo. So, korang yang berminat nak ambil Aveta 200 dengan... tak apa lah. So, tekan kat link kat bio dengan back bio kat bawah. Jangan lupa like, comment, and share untuk video seterusnya. Baik doh.